Di peringkat negeri, di peringkat kajian negeri, kita telah melalui pemadam, kita telah mengadakan satu sesi libat urus pada 16 Mac yang lalu yang melibatkan 36 agensi. Sama ada di peringkat federal, di peringkat state, melibatkan ADK, PDRM, IPTA, penghulu dan sebagainya, termasuk melalui daerah dan sebagainya, melibatkan 36 agensi dan alhamdulillah peserta lebih daripada 50 orang dan kita telah menghasilkan beberapa resolusi untuk kita bertindak. Okay. Dan selepas daripada sesi libat urus tersebut, kita telah mengadakan kunjungan hormat kepada Datuk Ketua Polis Negeri Kelantan pada 26 Mac dan telah mengadakan pembincangan untuk kita bekerjasama dalam menangani isu dadah di Kelantan. Dan pihak Ketua Polis dengan tegas menyatakan beliau telah mengisytiharkan jihad dadah. Dan insya-Allah pemadam negeri juga akan merangka satu pelan strategik dan modul untuk kita jihad perangi dadah. Jadi lanjutan daripada itu, insya-Allah pada 13 Mei nanti kita akan ada bengkel TOT untuk mereka yang terlibat dengan dadah. Pada 3 hari bulan Jun nanti kita akan mengadakan satu bengkel pelan strategik dan juga pelancaran modul jihad perangi dadah. Poin yang ingin saya sampaikan di sini ialah isu dadah adalah isu bersama dan tidak perlu dipolitikkan, dan insya-Allah di peringkat kerajaan pun kita prihatin dan kita mengadakan kerjasama dengan semua pihak untuk menjayakan ataupun membasmi dadah.